tentang golongan muda lebih suka jadi influencer daripada sekalipun diploma. I see. Mungkin dugaan zaman sekarang ramai yang suka jadi influencer, hampir tinggalkan pelajaran, rasa macam boleh jadi influencer, jadi kaya, tak payahlah nak pergi buat diploma ke, buat degree ke, sambung belajar apa-apa. Saya kesianlah pada anak-anak yang begitu, kerana apa pun kita buat, ke mana pun arah kita mesti mendahulukan dua perkara. Satu, agama. Kedua adalah pelajaran. Tak guna kalau kita banyak duit tapi tak ada ilmu. Tak guna juga ilmu tu jika tidak ada adab. Jadi ilmu dan adab adalah kemestian di dalam kehidupan selain daripada agama. Pegang pada benda tiga ni, insya-Allah yang lain akan terurus. Janganlah fikir pasal nak duit saja. Memanglah kita semua memerlukan duit. Tetapi kalau ada duit tak ada ilmu, duit tu pun jadi satu pembaziran. Tidak tahu bagaimana untuk disalurkan dengan baik. Kemudian ada ilmu tak ada adab, sangatlah kuduh manusia tu. Dan kita sebagai orang Islam, kemestiannya mesti ada iman. Itu kenalah baca agama. Sedangkan bangsa lain juga ada pegangan agama mereka. Ini kan pula kita yang dilahirkan Islam, semestinya kita mesti menyelami agama kita. Anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.